Habislah kapan lepas ni. Agak-agak tak dengar cakap isteri Kena cakap. Kena cakap kapan. Apa cucu? Hai, Assalamualaikum guys. Dan selamat pagi. So sekarang ni kawan on the way pergi main gym. So hari terakhir kita punya percutian di Gabura Garden ni. Jadi hari ni hari terakhir kita santai-santai di rumah Rawang ni. Main gym. Kalau tak main gym, apa lagi kita nak buat? Kat lampu dulu. Take sikit. Buka aircon. Tak ada aircon panas. Kan peluh ni banyak sangat. Okay. Taruh slipper. Bawa sekali lah. Taruh access card. Taruh towel. Towel tak ya. Okay, jom kita mulakan kita punya workout. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ditemani oleh Mama. Mama pun nak workout hari ni. Wait. Bangun tidur. Wait. Lapan aku 10 lah. Start. Okay. So, insyaAllah Mama pun hari ni exercise. Biasa Mama exercise mata je guys. Hari ni Mama exercise. Okay. Jom. Kasih peluh badan. A little longer than a few minutes later. Okay guys, alhamdulillah kita punya exercise dah sampai 11 minit. Tak tahu berapa kilo. So Mama pun nampak speed dia dah tambah laju. Daripada tadi macam asuh je. InsyaAllah kita akan berhenti lagi 8 minit. Kita akan berlari selama 20 minit. Berapa perlu ni guys. Treadmill pernah luncur dah ni. Pasang. Okay guys, alhamdulillah dah selesai kita punya larian atas treadmill selama 20 minit. So sekarang ni kita tengah buat cool down, relax. Mama pun penat juga tu. Apa ni? Darah pekat kat tu. Sedang nak mencair. Mama ni biasa exercise mata je. Tiba-tiba kena lari kat treadmill dia jadi pening. So sekejap lagi kita pun naik tanjak ambil cemboy. Tadi kita ajak dia tak nak ikut. Aduh, macam buat hal lah. Telefon tiba-tiba kata teringin. Terasa nak mandi pula. Jom kita pergi atas ambil dia. Buat hal macam. Okay, alhamdulillah. Okay, sekarang ni kita dah ambil cemboy. Cem, kenapa tiba-tiba nak mandi pula? Tak tahu. Ha? Tak tahu sebab. Tadi bapa ajak tak nak? Sebab rasa bosan ke? Rasa bosan? Okay, cemboy ni kata dia tiba-tiba rasa bosan. Lepas tu dia call Mama. Papa dengan Mama tadi dalam gym. Tengah sedap-sedap berlari berpeluh-peluh. Tiba-tiba Cem call. Dia kata tiba-tiba rasa bosan nak mandi pula. Potong lah Cem, potong. Buka pintu. Kau tahu tak potong? Tahu tak potong? Potong orang. Potong. Tengah sedap exercise, Cem call suruh ambil Cem baru letih. Okay, jom. Cem nak mandi. Papa nak sambung main gym dengan Mama. Let's go guys, stay tune. So sekarang ni Cemboy dia pergi mandi swimming pool. So kapan nak sambung kita punya gym lah dengan Mama. Jom. Okay guys, sekarang ni kita nak teruskan kita punya exercise. So, sekarang ni kita nak main ala-ala macam basikal juga kan. Tapi bukan basikal. Tapi bagus untuk lutut. So nak kuatkan lutut, kenalah naik ni. So Mama naik macam basikal lah. Basikal satu. InsyaAllah 10 minit. Sekejap lagi dia peluh.
Sekarang dah 10 minit. 10 minit. 10 minit apa ni? 10 minit 70. Sat. So jom kita tukar sebelah pula. Let's go. Oh, mama main dumbbell guys. Yo. Habis dah kapan lepas ni. Agak-agak tak dengar cakap isteri Kena cakap kapan. Apa cucu? Jom kita sambung. Sekali pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berat tak? Start. So basikal ni dia punya bateri kong. Jadi kita tak dapat baca dia punya meter ni berapa minit. So kita pantau dekat jam tangan ni lah. So sekarang pukul 10.39, 10.49 kita stop. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Okay guys, alhamdulillah selesai. Tapi tak sampai 10 minit. Kurang lagi 3 minit je. Cukup tu. Oh, kejap. Mah, six pack belum. Last kita punya penutup. Kita belanja 6 pack. 6 pack penting. Kita buat 3 set, 10 cukup. Okay guys, alhamdulillah selesai kita punya workout ni. So jom kita pergi tengok anak mandi kolam pula. Bukan anak, seorang je. Cem je, yang lain semua tidur. Jom. Okay guys, sekarang ni kita berada di swimming pool. Nak tengok Cem Boy main kolam dengan anak buah kawan. Cem! Cem! Okay ke? Okay. Cem sampai ke tak sampai kan? Mami Iman dengan Mami saya jaga. Okay. Opa punya spek macam terbalik je. Betul macam tu? Betul? Dia punya goggle macam terbalik. Okay, macam main. Oh, ada tempat goggle Okay guys, sekarang ni kita healing-healing dekat swimming pool. Kita layan Cem Boy mandi kolam dengan Opa. Kita bawa GoPro masuk dalam swimming pool guys. Kalau ada bocor casing GoPro tu jangan. GoPro tu adalah crack. Satu lagi. Apa dia? Asam. Cakap dengan dia terbalik. Okey guys. Macam berenang je Sekejap. Google jap. Guys. Surprise. Guys, jom kita berenang guys.
Okay guys, alhamdulillah dah selesai kita layan anak-anak mandi kolam tadi apa semua. Tapi tadi buat live. Tapi Cem ada rakam lah sikit tadi kan pakai GoPro. So sekarang ni kita berada di kedai mamak. Ada orang. Oh, waktu sini tak ada orang. Ya, dalam dulu lah. Dalam. So buat kita macam biasalah dalam. So minum sikit. Jadi kita buat persiapan untuk balik rumah. So, minum. Okay, sekarang ni kita punya menu dah sampai. Apa yang abang makan rahsia. Korang tak boleh tahu. Nampak boleh tapi tak boleh bagi tahu. Yang penting ada telur mata kat atas. So mama makan kari pap. Kari pap mamak sedap tu. Kari pap dia sedap ah. Okey, kari pap mamak ni mama kata sedap, korang boleh try. Okey, Asnia Maju, Gamuda Garden Rawang. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. So guys, alhamdulillah rasanya sampai sini saja kita punya percutian main-main di Bandar Gamuda Garden ni, Gaya Resident. Dah ada. So sekarang ni kita makan tengah hari, lepas tu kita dah balik. Itu sajalah kita punya apa? Kita punya aktiviti sepanjang boleh dikatakan percutian jugalah. Jadi insya-Allah lepas ni kaban balik naik motor sebab ada satu motor tu kaban kena bawa balik, motor adik kaban. Jadi kita berempit dengan Cem dekat bilik motor, mama bawa kereta. So stay tune, sekejap lagi kita dah nak balik. Makan jap, makan dulu baru balik. Okay, insyaAllah kita dah nak balik Sungai Buaya. So kaban naik motor, bawa Cem. Mel pula nak ikut juga tapi tak boleh, helmet ada satu je. So dekat Arena Rawang sekejap lagi kita berhenti, tukar pula. Mel naik, Cem pula naik kereta. Jom, tak buang masa, let's go. Mama, Mel dengan Yasmin naik kereta dulu. Cem, are you ready? No. Baik, let's go jom. Okay guys, sekarang ni kita dah bergerak. Nak pergi Arena Rawang. Sampai Arena Rawang, Mel pula naik motor, Cem naik kereta. Let's go. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai di RNR Rawang. So nak tukar, Mel pula naik dengan bapa, Cem pula naik kereta. Maju. Maju. Amat. Cem merajuk guys, tak dapat naik motor. Mel dengan Cem ni memang asyik bergaduh nak naik motor je. Cem merajuk. Pasal ni. Aduh. Klip. Aduh, tak nampak. Tengok kat kamera. Klip. Boleh. Nampaknya? Dah. Okey, naik. Ni tak boleh buka. Naik. Okey, dah. Kuat, bapak nak racing. Okey guys, jom. Come on, go. So, Cem merajuk, tak dapat naik motor sampai rumah. So, Mel tadi merajuk, tak dapat naik motor. So, sekarang ni setengah-setengah. Cem separuh, Mel separuh. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go guys. Nak pakai GoPro. Sono tak? Oh no. Let's go. Okay guys, alhamdulillah kita dah selamat sampai. Jom. Turun. Alhamdulillah kita dah selamat sampai di rumah Kampung Sungai Buaya. Setelah 3 hari 2 malam kita menginap di Gamuda Garden, Gaya Resident. Jadi alhamdulillah itu sajalah sepanjang percutian kami di Gaya Resident Gamuda Garden. So, terima kasih kerana masih menonton dan selamat terhibur dengan video-video yang telah Gaban sediakan untuk korang tonton. Terima kasih. Bye-bye. So, Mama dengan Cem dengan kakak Yasmin pun dah sampai.